So sekarang ni flotilla kita telah hampir sampai ke garisan merah yang pertama dan melalui garisan merah yang kedua dan semakin hampir, kurang daripada 100 km daripada pantai Gaza, dan most likely dia akan di-intercept ataupun ditahan ataupun dihalang oleh Israel. It's most likely. Tapi bagi yang tak faham kenapa misi ini dijalankan walaupun tahu dia akan ditahan, akan diintercept, adalah mission ini adalah untuk orang kata menyasarkan satu anak panah ke arah Israel dan untuk memberitahu dunia bahawasanya ini yang berlaku jika kita mengambil tindakan sebagai kemanusiaan terhadap penduduk-penduduk Gaza. So inilah mission dia sebenarnya. Ramai tak faham dekat dalam ruang komen, kenapa pergi sedangkan nanti dia akan ditahan, kenapa pergi nanti Israel akan halang. Itulah sebab dia sebenarnya. Sebabnya untuk menceritakan kepada dunia apa yang akan terjadi, untuk menceritakan kepada dunia supaya dunia kekal memandang, kekal prihatin dan kekal memberi perhatian yang sangat tinggi kepada Palestin. Dan juga mission ini adalah untuk bertujuan, ni pandangan aku, bertujuan untuk menambah kemarahan dunia terhadap Israel, menambah kemarahan dunia terhadap Israel dan membuatkan kemarahan Israel kepada setiap negara-negara yang dia pergi ditolak, kan? Sebab apa, Israel ni bukan, kalau orang tak tahu kan, kalau budak-budak yang tak tahu, dia ingat Israel ni betul dekat Israel je. Tak, sebenarnya Israel ni diduduk ke semua negara serata dunia. Dia masuk semua negara-negara di dunia ni dah ditawan dan diduduk di bawah telunjuk Israel kecuali Palestin. Kena ingat benda tu, kena bagi tahu anak-anak semua. So mission ni adalah untuk menolak kemarahan dan kebangkitan berterusan oleh Israel, kekejaman dia kepada rakyat dunia. So selepas daripada kalau dia orang berjaya untuk menghalau semua orang daripada Palestin tu, dia akan pergi pula ke negara-negara sebelah dia. Dia panggil dia Greater Israel. Dia akan pergi kepada Jordan, Arab Saudi, dan akhirnya mungkin sampai ke Makkah sana, dan mungkin sampai ke Ribah. Itu baru tanah jajahan dia. Itu tanah jajahan dia yang nyata, belum tanah jajahan dia yang tak nyata. Seperti macam mana USA, Amerika telah dijajah dia punya politik, dan negara-negara lain, PBB, dijajah sungguh-sungguh oleh Israel dan negara-negara lain yang masih menyokong dia. Inilah kerja-kerja diorang ni, aktivis-aktivis ni, untuk mengekang, selain daripada memberi bantuan, mengekang kemarahan, orang kata psychological Israel, supaya kita menambah kemarahan orang-orang dunia ni terhadap kejahatan Zionis ni. Dan apa-apa pun, kita tengok apa akan terjadi lagi beberapa jam lagi. Mereka betul-betul dekat sangat dengan lain merah. Okay, apa-apa pun, bye.